Assalamualaikum, saya Alisha Safia Dan saya Kamila Mikaela, pengacara Sepada TV PSS SK Pakar 2. Saya bersama rakan-rakan kru Sepada TV sempena majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah. pada hari ini majlis penuh bermakna untuk para pendidik. Pelbagai acara menarik yang kami jalankan untuk menghargai jasa para pendidik. Ayo sama-sama kita saksikan klip-klip menarik sempena majlis berlangsung. Apakah memilih culture in the world sebagai tema busana cikgu-cikgu pada Hari Guru kali ini? Okey, terima kasih. Saya sebagai penyelaras program sambutan Majlis Hari Guru tahun ini memperkenalkan tema Around the World bertujuan untuk supaya semua murid-murid dapat mengenali kepelbagaian budaya dalam dunia dan juga menghormati budaya daripada negara lain, dan juga untuk memupuk perpaduan di antara guru-guru yang mempunyai pelbagai budaya di sekolah ini, serta juga mewujudkan kebersamaan di antara guru-guru semasa majlis ini dijalankan. Saya sangat berharap dan sangat berbesar hati dengan kebersamaan guru pada majlis kali ini. Terima kasih. Okey cikgu, soalan kedua ialah apakah harapan cikgu buat majlis kali ini? Okay. Besarlah harapan saya, semoga majlis ini dapat berjalan dengan sangat lancar, berjalan dengan suasana yang menyeronokkan, dan kebersamaan guru dalam majlis ini sangat-sangat diharapkan, dan supaya juga murid dapat mengenali kepelbagaian budaya melalui sambutan majlis kali ini. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru cikgu. Aku percaya bahwa kau mampu perhatikan kami, guru tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya. Sekian dahulu episod kali ini. Jangan lupa teruskan memberi sokongan yang jitu kepada Sepada TV PSS SK Pakar 2. Mantapkan kreativiti, perkasakan potensi diri. Selamat Hari Guru buat semua pendidik guru Bintara Nadi Negara.